hebat-hebat, yang kaya-kaya ni mula menyumbang. Ada seorang penyumbang tu dah sumbang 9 juta seorang dia masuk itu. Saya kira-kira dalam tempoh 4 tahun ni, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 sedang diluluskan juga. Kita dah belanja lebih daripada 10 juta untuk anak-anak kita masuk universiti. Dah beri manfaat kepada berbelah ribu anak Kedah masuk universiti. Saya harap setelah kita merancang mulai tahun ini, kita rancang untuk kita mulakan ada sinking fund melalui jalan-jalan yang dibenarkan. Hasil-hasil baru yang kita jumpa di negeri ini, kita akan ada sinking fund, sebahagiannya akan masuk kotak tabung Tunku Mahmud. Saya bercita-cita tabung ni akan ada 100 juta, bercita-cita satu hari dia akan ada 100 juta untuk generate income melalui pelaburan dia sendiri, dan dia terus menyumbang sampai bila-bila, insya-Allah. Jadi semua jangan sampai masak asyik tak erti, malu kat kucing. Saya harap anak-anak kita di universiti akan ada kemahiran yang lebih daripada jadi seorang yang terpelajar. Kita jadi intelektual. Saya hurai dah dulu, Ustaz Izzah hurai kat saya. Orang yang terpelajar, orang yang educated, dia tidak semestinya intelek. Intelek proses lain. Educated boleh mengaji, masuk kuliah, lepas exam, dapat ijazah, dia jadi somebody lah, educated. Tapi dia tak semestinya intelek. Intelek ini mesti blend dengan kemahiran untuk memahami adat resam, memahami budaya, faham orang, tahu pantang larang, reti hormat orang. Tu semua kena blend dengan educated, baru jadi intellectual. Adik-adik semua, hak tu kena asah, kena dilatih untuk jadi intelektual. Mungkin adik-adik lepas untuk jadi educated, orang-orang yang terpelajar kerana ada degree, tapi belum tentu lepas untuk jadi intelektual, kerana tak faham adat resam, tak faham patah larang, tak faham budaya, tak erti cakap dengan orang, surat tak erti tulis. Lah ni orang kan erti tulis surat. Ada pegawai kerja 17 tahun, nak tulis surat sekepin ambil masa 4 jam. Sekepin surat. Ada engineer telah kerja 5 tahun, suruh dia tulis surat sekepin, sampai esok tak keluar lagi surat tu. Bukan susah tulis surat, hang nak kata apa, tulislah. Hancok waktu hancok ni, koyak sana koyak sini, 4 jam tak keluar lagi surat. Ni pun kena dilatih juga. Surat ni menyatakan hasrat kita. Tulislah apa nak kata aku tu. Dia hurai dewasa ini justru itu sehubungan dengan itu, macam-macam tulis itu. Apa dia nak tulis ni? Tu pun kena mahir. Tulis surat, jawab surat, baca surat, semua kena mahir. Itulah intelektual yang kena dibina, dan proses ni boleh dicapai dengan penglibatan adik-adik semua dalam aktiviti berpersatuan. Orang yang tak terlibat mungkin dia educated sajalah, dia lepas degree, pakai topi pak segi tu kan, pakai jubah. Orang syok lah dapat degree, balik-balik nak gaul dengan orang tak erti, pergi masjid nak sembang orang tak pandai. Kita duduk persatuan ni boleh jadi imam, boleh pergi masjid. Bulan puasa apa je nak tuang pergi masjid. Saya jadi tukang masak di masjid sebulan, bulan puasa. Habis kuliah tengah hari, tidur saat pukul 3 start masak untuk buka puasa. Sebulan komplit, kupang duit tak habis buka puasa. Sebab cemeh, makan cemeh hari-hari makan di masjid. Sebab dia tukang masak. Belajar kawan tukang masak tu. Tukang masak tu semua tua-tua, cerita macam-macam. Mampu bodah tak mampu bodah lah.
sambil duk masak ni banyak orang di Kedohok ni sembang merapu. Panas kan nak main kawah api kawah. Tak bagi letih. Sembang lawak aku tu. Jadi saya bolehlah masak nasi, masak gulai, kawah semua boleh. Belajar di Kedohok. Itulah kata kemahiran multi talented tu, belajar di mana saja ada ruang untuk belajar. Adik-adik semua jangan sampai masak asyik tak erti, malu kat kucing. Saya mempelawar sekali lagi Datuk Paduka Mufti, Datuk Paduka Noh Gadut. Kalau ada program-program majlis-majlis seumpama ini, kita berlapang dada, tak cukup padang bola stadium kita tadahkan. Kecil tapak tangan padang bola kami tadahkan untuk bersedia menjadi tuan rumah pada bila-bila masa. Untuk kita adakan lagi perbincangan-perbincangan, muzakarah-muzakarah, rundingan-rundingan untuk menghasilkan panduan-panduan. Saya dipahamkan semua keputusan-keputusan hukum hakam, fiqh, kepahaman tentang Islam yang terzahir menjadi pedoman kita pada waktu ini adalah dibuat dengan hasil perbincangan para ulama zaman dulu dengan sejarah dan keadaan pada masa itu, dengan segala cabaran yang kita sedang hadapi. Saya doalah semoga para ulama, para mufti, ahli-ahli fikir, ahli-ahli fiqh akan terus berani untuk bersuara, memberikan pandangan, mengisbatkan hukum-hukum selari dengan keperluan semasa ataupun mendahului zaman, supaya anak-anak kita pada masa depan terus merasakan hadirnya para ulama, hadirnya para mufti, para tuan guru untuk membimbing kehidupan mereka di dunia ini. Ustaz Izam pesan kat saya, pada ulama kerja dia ajak orang masuk syurga. Duit, keperluan apa, kita cari. Umarak kena cari. Kerja para mufti dengan cabaran yang makin besar ni, teruslah ajak orang, bimbinglah, pimpinlah orang menuju jalan syurga, insya-Allah. Dengan demikian saya beri seluruh komitmen kerajaan negeri untuk menyokong, menyediakan infrastruktur dan prasarana kepada para ulama, para umara, para mufti untuk menjalankan kerja-kerja yang terbeban di bahu mereka. Dengan demikian, saya harap mawaddah para ulama dan umara ini akan menghasilkan faedah yang besar untuk kehidupan umat Islam seluruhnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai apa khabar? Rakan-rakan warga rakyat negeri Kedah, juga seluruh negeri Malaysia lah, rakyat Malaysia. Selamat datang dan juga selamat kembali ke siaran kita pada siri yang ke-24 podcast Suara Kedah. InsyaAllah pada siri kali ini kita akan bawa satu angle yang berbeza, yang mungkin sebelum ni kita biasa dengar kupasan-kupasan yang disentuh dalam segmen lain ataupun podcast lain, ataupun banyak platform yang telah dikupas tentang sikit sebanyak pengkisahan tentang Kedah ni. Jadi terlebih dahulu bersama saya lah Ku Abdul Muhyi bin Ku Abdul Hamid, host ataupun moderator anda pada hari ini. Dan bersama saya pada hari ini Cik Herman Roslan. Betul tak? Merupakan aktivis sejarah lah. Banyak mengkaji dan juga menulis, juga mengupas tentang sejarah, khususnya sejarah dan juga pengisahan tentang negeri Kedah. Jadi mungkin di kalangan anak-anak Kedah ni ataupun tuan-tuan yang biasa ikut podcast ataupun biasa ikut siri siaran live ke ataupun di TikTok, Facebook dan sebagainya daripada Cik Herman kita ni, mungkin kenal beliau. Dan pada yang tak kenal lagi, hari ni kita akan kenal sikit sebanyak tentang apa yang beliau akan ceritakan tentang Kedah itu sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya semua pendengar dan juga penonton podcast Suara Kedah kita pada hari ini. Cerita tentang Kedah. Bila kita sebut tentang Kedah tu, mungkin kita di kalangan anak-anak muda hari ni kenal Kedah tu pada perspektif hari ni. Apa perspektif ataupun yang sejarah silam yang mungkin tak terungkap ataupun mungkin belum dirungkai. Sebenarnya dah rungkai dah, tapi mungkin tak sampai kepada anak-anak muda kita pada hari ini. Jadi soalan saya ataupun satu soalan lah nak tanya dekat awal ni sebagai intronya. Sekejap tuan-tuan akan dengar pasal secara lebih langsung tentang pengenalan Kedah tu sendirilah. Cik Irman, pengenalan Kedah sebagai negeri yang tua. Kalau kita tahu Kedah ni mempunyai tamadun ataupun garis masa yang sangat panjang. Bermula daripada Kedah tuanya sampai Kedah moden pada hari ini dan sebagainya. Jadi dah mungkin boleh cerita sikit lah tentang pengenalan kepada Kedah tu sebagai negeri yang tua dan juga bagaimanalah rupa bentuk sejarah tu. Silakan, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Ku Muhyi bin Ku Abdul Hamid atas pencerahan dan mukadimah awal pada malam ni. Jadi seperti mana yang diuraikan sedikit sebanyak oleh Tuan Moderator. Jadi balik kita terus pada soalan lah. Mukadimah banyak-banyak, sekejap dia potong banyak. Okey, jadi dalam sejarah Kedah ni, dia satu sejarah yang panjang. Cuma ada satu berlaku kebangkitan lah. Ada riak gelombang yang sedang melanda di Semenanjung ni, bila mana kita tengok orang mula bercakap tentang sejarah Kedah. Dan apabila Yang Amat Berhormat Menteri Besar pun mula bercakap tentang sejarah Kedah, gelombang tu dia makin naik. Cuma kita yang sebagai rakyat ni kena terus bagi dia jadi tofan ataupun jadi tsunami lah. Okey, sejarah Kedah ni kalau kita tengok, kita selalu sebut Kedah ni negeri yang tua. Kita ada 9 negeri yang ada sultan. Kalau kita nak ikut pada Semenanjung ni lah kan, kita ada Pahang Tua, kita ada Johor Lama, kita ada Kedah Tua. So kita ada dekat Semenanjung ni, kita ada 2 negeri saja yang disebut sebagai tua, Kedah Tua dengan Pahang Tua. Okey, Johor Lama. Kelantan tak ada, kita tak bisa dengar Kelantan Tua, Kelantan Muda tak ada, ataupun Kelantan Lama tak ada, kita tak bisa dengar. So bila kita cakap dalam perspektif kita sebagai orang Kedah, kalau kita nak tengok daripada segi ketamadunan, kalau kita baca Ibn Khaldun, dia kata salah satu ciri-ciri ketamadunan tu adalah bila masyarakat tu punya ilmu, masyarakat tu punya undang-undang, masyarakat tu punya penulisan yang sendiri, dan masyarakat tersebut mempunyai tata kelolanya sendiri. Kita dah macam ni. Masa tu pun sebut dah tata kelola. Kita sebut tata kelola lah. Okey, jadi itu ciri-ciri yang membentuk pada tamadun lah. So Kedah ni kita kenal dia, kita selalu sebut tamadun Kedah Tua. Okey, yang kita jumpa salah satunya adalah industri besi. Dan kita ada beberapa lokasi yang menunjukkan kita ni tua. Kita ada Lemah Bujang, Sungai Batu. Lagi satu di Guak Kepoh. Kita
kita baca yang di seberang perai tu, kita jangan baca dia Pulau Pinang hari ni. Tapi kita baca dia adalah Pak Raf. Pada masa tu dia adalah Kedah. Masa tu dia masih di bawah Kedah lah. Okey. So, kalau kita nak cerita sepadan Kedah, Kedah ni kalau kata dalam Sumatera Oriental, Sumatera Oriental ni saya lupa lah penulis dia. Dia kata sempadan Kedah sewaktu Portugis datang ke Melaka adalah di Sabak Bernam. Oh, jauh sampai Tengah tu noh. Tu kira zaman Melaka tu. Dan hujung utara dia adalah di sempadan Burma. Sang. Kira Kedah ni dia panjang, dan negeri yang panjang sebab apa? Tamadun dia memerlukan pelabuhan. Tamadun dia memerlukan satu sistem perdagangan yang merangkumi pengangkutan, custom, immigration dan sebagainya. So untuk sebuah negeri yang besar, bayangkan macam mana kita ni, tok nenek kita dulu ni, dan kita mewarisi genetik tu. Dan tak pelik kalau kita ni orang Perdana Menteri kita pun banyak main daripada utara. Sebab kita ada genetik yang kita dah biasa mengurus takbir. Okey? Dan benda-benda ni mula dibenam lah oleh British. Bila mereka kata, dia bukanlah kata mereka kata tu sangat, tapi sebab kalau kita contoh, kalau tuan baca daripada segi sejarah mula-mula Melayu ni dia berhadapan dengan Portugis. Okay? Dan dalam rekod pun Kedah ada berhadapan dengan Portugis. Lepas tu dia jumpa dengan Belanda, and then baru dia jumpa British. Okay. So masa zaman Sultan Sulaiman marhum Aceh, ataupun di Kota Seputih tu, Kota Seputih bila Portugis mai ke Kedah, Portugis tanya kepada Sultan Kedah, adakah kamu ni sebuah negeri yang bersendirian ataupun di bawah naungan siapa-siapa? So Kedah masa ni tahun 15 lebih lah 1560. So masa ni Kedah ni dah mula kecil. Nanti kalau saya nak cerita apa kronologi Kedah tu besar mana, panjang cerita lah. Panjang lagi cakap ni. So masa tu Sultan Sulaiman kata Kedah ni bernaung di bawah Siam. Okey. Dia hanya verbal, maknanya cakap mulut saja. Tapi tidak ada satu rekod ataupun dokumen. Saya sendiri pergi Bangkok kaji apa semua, berdebat dengan puak Siam apa semua. Tak ada rekod yang kata kita ni betul-betul duduk bawah dia. Dia hanya politik saja. Pengakuannya lah. Mengaku saja. Sebab dia tak mahu Portugis mai serang. Okey, faham. Okey. So sejak daripada itu, catatan pertama yang menyebut Kedah di bawah Siam adalah catatan Portugis yang kemudiannya diwarisi oleh Belanda dan kemudiannya diwarisi oleh British. Boleh kira maksudnya pada masa tu jawapan tu hanya sekadar helah politik lah pada masa tu untuk elakkan daripada kita dijajah. So kalau kita baca rekod Belanda, kalau kita baca rekod Belanda, Belanda ada hubungan yang sangat rapat dengan Kedah. Dan Belanda ada beberapa loji dekat Kuala Kedah, termasuk juga Perancis. Saya ingat lagi tahun 2017 ke 2017 tak salah saya lah, Duta Perancis pernah menulis tentang hubungan Kedah dengan Perancis. Ini satu benda yang menarik untuk international politics lah. Saya haraplah kalau ada wakil-wakil daripada kerajaan negeri untuk tengok benda ni lah kan. Sebab kita tak boleh, kita jangan anggap diri kita ni hanya takat tu saja. Sebab bila kita nak cerita The Greater Kedah ke apa ke, dia kena pergi kepada international politik yang lebih luas. Daripada segi sejarahnya, daripada segi hubungan antarabangsa, perdagangan dan sebagainya. So tapi dia kena based on sejarah tu dulu. Macam mana kita nak buka kunci tu kan. So bagi anak-anak muda, sebenarnya dunia Kedah ni sangat luas, tersangat luas dan tak terkaji. Saya sendiri pun ambil tahun 1800, 1900. Saya tak mampu nak pergi jauh-jauh. Kalau saya menulis sekalipun, tak deep lah, orang kata tak dalam kan. Kira depa kalau budak-budak lah duk kata ni Kedah serata-rata ni kalau dari dulu lah Kedah mendunia pun dari dulu lah. Dan lagu lah bila sebut Kedah serata-rata ni, kenapa Kedah serata-rata? Dulu saya ingat orang Kedah dia duk kata. Sebab pergi negeri mana apa ada orang Kedah. Tu betul. Tu dia pakai Kedah serata-rata. Serata-rata. Tapi bila saya kaji kenapa disebut Kedah serata-rata, sebenarnya sultan ataupun penasihat Kedah masa tu membaca ataupun mereka ambil ibrah daripada sejarah Kedah tu, bahawa Kedah ni bukan satu negeri yang kecil. So macam saya sebut tadi lah, Sabak Bernam. Cuba bayang Sabak Bernam Selangor hari ni, dia undisputed area tau, antara Perak dengan Selangor sampai hari ni.
Dia masih dalam keyword dia masih tergantung lah. Tapi kalau kita nak balik pada sejarah tu, sebab tu Sabak Bernam tu kalau kita tengok hari ni pun kawasan yang sangat luas untuk penanaman padi. Di Nenasi pun orang Kedah yang tanam. Saya duduk Pahang 10 tahun. So tang mana ada bendang, tang tu ada orang Kedah. Jadi kalau kita nak cakap dari segi empire, nak cakap dari segi sejarah, dari segi ekonomi, memang sesuai dengan perkataan Kedah serata-rata. Okey, kau menjawab. Clear soalan tu. Bila kita sebut tadi kan, panjang kisah tu. Tu pun kalau kita punya tuan panel kita pun tak cerita secara detail lagi, secara terperinci, cerita dengan Siam macam mana, dengan penjajah lain macam mana apa semua. Bila saya minat tadi, bila sebut tu, ni baru dengar ni, rupanya Kedah ni sampai Sabak Bernam tu. Jauh. Kita kalau nak highway pun nak sampai Sabak Bernam tu, Allah berasa puas tak nak sampai pun. Sampai Sabak Bernam pun kita berasa tak jauh dah Kuala Lumpur. Dalam suasana cabaran lah kan, suasana cabaran tu, macam mana Kedah mampu bertahan, mampu sustain daripada dulu. Mungkinlah dari segi wilayahnya makin mengecil, tapi Kedah dilihat mampu bertahan, berevolusi sampai hari ini. Dan juga boleh dikatakanlah tadi, walaupun mungkin dari sudut pandang kita sebagai sebuah kerajaan persekutuan ataupun sebagai sebuah negara, yang hari ini mungkinlah peranan sebuah negeri itu tidak dilihat besar, tapi aura dan juga kekuatan tu kita nampak masih bertahan sampai hari ini, dan juga dia boleh berevolusi. Aku boleh kupas sikit. Okey, kalau kita nak tengok daripada perspektif bertahan ni untuk sesebuah negara ataupun sesebuah tamadun, dia bergantung kepada macam mana politik itu diluahkan, macam mana dia dimuntahkan kepada semua orang. Sebab kita ada external politik, internal politik. External adalah politik luar, kita nak menghadapi negara kuasa-kuasa luar. Internal politik tu masalah dalaman. Macam mana kita nak, contohlah kita seorang pemerintah, macam mana kita nak hadapi dua tekanan dalam satu masa. Dan dalam masa yang sama, kita nak mencari pengikut yang boleh ikut kita ni. Nak cari pengikut yang setia ni bukan senang. Sebab dulu-dulu, walaupun kita ada sistem hukum apa semua ni, kita pakailah hukum hukum Islam ni, hudud. Kita pakai sistem kalau hang bunuh orang ni, hang kena bunuh. Tapi sistem tu tak berjalan secara meluas, tak secara holistik lah. So sentiasa ada perebutan kuasa. So kalau kita baca sejarah Kedah, untuk internal politics, dia sentiasa ada pergolakan dalaman di kalangan anak-anak raja. Tapi kebijaksanaan dan nasib lah, bagi saya Kedah ni banyak bernasib baik lah. Masa jadi contoh masa berperang dengan Portugis, tiba-tiba main Belanda. Okay, masa duk kalut-kalut dengan Belanda tu, kalut macam mana nak gaduh dengan Belanda ni, main British. So kita faham British main sini 1786. Ni kita tengok view of Kedah punya orang lah. Tapi British dah main sini tahun 1900. Okay. HHDI ataupun East Indian Company ditubuhkan di Kedah. Lepas tu dicatat di England. Maknanya dia bersembang lah, cerita lah, sembang. Jom kita buat satu company. Perbincangan tu berlaku di sini. Perbincangan tu berlaku di Kedah. Lepas tu mereka balik sana. Daftar sana. Daftar SSM. Jadilah company. SSM England. Okay. So tu internal politics. So first intact, masa saya cerita tadi, Belanda jumpa dengan British. 1613 dah berlaku pertempuran di antara British dengan Belanda. Okay. So Kedah masa tu, Sultan Kedah, dia nak pilih side mana? Biasalah kita dalam, okay, saya bukan nak cakap politik, tapi kita bercakap tentang satu kuasa. Kuasa itu memerlukan sustainability, dan kuasa itu juga memerlukan kelangsungan hidup bagi pemerintah dan masyarakat tu. Pada masa tu kan, situasi pada masa tu. Okay, so pada masa tu dilihat Belanda tu adalah satu kuasa dominan. So Kedah side pada Belanda. So yang mana sokong British akan kata lah, ni kuajak lah apa semua lah. Akan kata Kedah tak guna lah, macam-macam lah. Tapi untuk kesejahteraan semua, dalam kalau kita baca Sun Tzu, korbankan satu untuk selamatkan 100, korbankan 100 untuk selamatkan 1000.
Maknanya ada yang terkorban. Tapi untuk menyelamatkan ummah yang lebih besar tu, korbankan ni. Kalau dalam konteks kita ni antara dua mudarat tu kita pilih mudarat yang lebih kecil lah. Betul lah. Lebih kurang tu no. Okay. So itu internal politik lah secara umum lah no. Okay, untuk external politik. Tadi kita pun mix jugalah dengan internal dan external lah. Untuk politik luaran. Okay. Kita masalah dengan Siam ni lama. Kita hubungan kita ni sentiasa naik turun ni dengan Siam lebih kurang 500 tahun. Lama no. Lama. 500 tahun. Dengan Siam saja masa tu. Dengan Siam. Tempoh tu 500 tahun tu konflik Kedah dengan Siam saja. Kalau kita ambil 1786 kita tolak 500 start pada 1276 tu memang dah start konflik dah. Sebelum tu Siam ni dia satu kuasa yang kita baca brown people lah kulit. Kawan mata macam kita. Sebab tu kalau kita PCR ada dua jenis. Satu kulit macam kita, satu kulit putih. Kulit Jepang. Okey. Tahun 1300 bila masuknya pok-pok Sukhothai, masa tu dia dah bermula satu hubungan yang tak begitu baik lah di antara Kedah dengan Siam. Pasal ni yang main berdatang Yunan lah, main daripada negara Cina lah. So Kedah ni dia terpaksa bertahan lah. Saya tengok dalam sejarah kalau negeri-negeri Melayu ni masalah dia, kita tak suka perang. Sebab itu kita tak ada satu maharaja. Maharaja Melayu. Kita tak ada satu gelaran tu. Masalah orang Melayu ni dia suka, kalau meluat macam mana pun, kali muka je. Nak bunuh tu mungkin opsi yang kedua lah. Dan kerana benda tu menyebabkan kita ni ada sampai 9 sultan. Siam dia ada satu maharaja je. Ini maksud satu wilayah Siam tu satu maharaja. Satu maharaja. Contoh macam kita ni setiap dia boleh ada banyak sultan yang menjaga wilayah masing-masing. Maksudnya tu. Kita ada 9 negeri. Lepas tu kita ada sistem kita, kepenghuluan kita tu lah. Tapi Siam tak. Dia rangkumkan semua. Dan maharaja Siam tu menjadi satu orang yang divine lah. Satu orang yang paling suci, dia anggap paling suci. Sebenarnya konsep tu konsep dalam Islam dah ada. Khalifah, Khalifatullah tu kan. Sesungguhnya khalifah tu wakil Allah dan sultan tu sebenarnya mewakili Allah. Tapi kerana kita tak ada satu sifat untuk berperang, meluaskan kuasa, so kita jadi dilihat oleh negara-negara luar tu sebagai satu kuasa yang boleh diperkotak-katikkan lah. So bila mai Portugis, Belanda, British, Perancis, Denmark, sebenarnya ramai Rusia, Jerman, Kedah ni biasa berhubung dengan semua-semua tu. Tapi in the end, Siam tu dia pandai ambil peluang. Tadi ni sebut banyak-banyak tadi tu. Jerman lah apa semua tu. Depa tu berurusan atau bermuamalah dengan Kedah ni. Depa berurus niaga ke ataupun depa tu berminat nak ambil Kedah ni? Depa lebih pada nak nego. Nego lah, berdagang lah. Berdagang. Cuma British, kalau ikut British pun sama, dia nak berdagang. Dia bukanlah tak berminat dengan Kedah, tapi dia menganggap Kedah ni sebahagian daripada Siam atau konteks yang Portugis. Yang hak awal tadi tu. Hak awal tadi tu. Sebab tu bila masuk modern age, bila bermulanya sistem pendidikan di tanah Melayu, sejarah Kedah tu dikeluarkan terus daripada buku teks. SITC Sultan Idris Training School, yang kita kenal sebagai college College Sultan Idris. Okey. Yang kita kenal sebagai UPSI, dia sangat kurang tulis sejarah Kedah. So fokus British pada ketika itu pergi kepada Melaka. Tapi itu mungkin sekejap lah saya jawab. Untuk yang perspektif macam mana survival Kedah tu, ialah macam mana sultan-sultan kita, pembesar-pembesar pada ketika itu terpaksa memilih satu jalan, sama ada mengorbankan tanah, mengorbankan sebahagian orang dia untuk menyelamatkan kedudukan Kedah yang lebih besar lah. Walaupun kita hilang satu kawasan yang sangat luas kan. Tapi pengekalan satu kuasa tu, bertahan itu susah, meruntuhkan itu mudah. Macam itulah lebih kurang. Menarik kupasan tu. Kalau tanya lagi ni panjang lagi masalah. Saya suka seronok pasal banyak kupasan-kupasan yang mungkin lah. Mungkin sebahagiannya bisa dengar, mungkin tak bisa dengar. Tapi bila cerita tentang tadi ni tentang pengorbanan, betapa bijaksananya kerja-kerja kita dulu kan, yang mengambil kira mudarat yang kecil yang besar lah kali kita korbankan, yang
yang kecil tu demi menjaga yang hak besar lagi lah. Termasuk jugalah bila mungkin pada kita rasa macam kita tak membentuk kekuasaan yang besar macam mana Siam boleh ada maharaja, samalah dinasti di China pun macam tu juga kan. Tapi bila kita tengok pengagihan kuasa di empayar Kedah dulu pun sampai tahap bila raja-raja Kedah zaman dulu tu pun bila ada anak depa nak menakan kerabat diraja lah, dia mengagihkan wilayah-wilayah untuk diurus dan ditadbir. Betul tak? Oh, saya silap lah. Betul tak? Itu sebahagian lah daripada kebijaksanaan pentadbiran saya rasa. Sebut juga tak saat ni bila kita sebut tentang Perancis, Belanda dan juga British, adakah itu sebelum tu juga pernah 500 tahun kita berada konflik dengan Siam. Jadi saya rasa era awal konflik antara bangsa bagi Kedah ni zaman Siam lah. Tak termasuklah yang zaman moden lah, konflik era penjajahan moden ni. Jadi koklah tuan boleh cerita sikit lah. Sebut juga tadi banyak yang disenyapkan daripada silibus sejarah. Kedah ni sebenarnya dia ni perang ni berapa kali dah. Yang Kedah atas nama Kedah. Belum disebut tentang penjajahan moden lah bila British mai nak jajah satu semenanjung dan sebagainya tu mungkin penjajahan moden. Zaman daripada sebelum ni berapa lama ataupun berapa banyak kali dah Kedah masuk dalam perang. Tajuk perang ni panjang ni. Okey, perang tu. Kalau ikut saya punya kajian lah. Okay, first kali saya nak maklum lah. Pemandangan kita ni ada sesi macam ni kan, satu peluang yang baik lah. Sebab kita nak sebar luaskan kefahaman kepada rakyat negeri Kedah. Untuk makluman semua, macam saya sebut awal-awal tadi, sejarah Kedah ni dia sejarah yang terpinggir. So dia tak ada satu kajian yang betul-betul spesifik, yang luas. Dan kalau kita tengok kepada recycle ataupun pusingan kitaran sejarah atau kajian-kajian sejarah tu, dia fokus pada benda yang lebih kurang sama saja. Sebenarnya sejarah perang ni tak pernah disebut di Kedah. Okey, sebelum tahun 2010. Kalau ada sikit sangat dan hampir tak sampai. Dan cerita tu hanya berlega di kalangan orang saja. Dan basically daripada Tok Guru Silat lah. Pernah cerita dulu kita ada perang macam ni. So kalau nak sebut berapa kali perang dalam masa 500 tahun tu, Sultan Muhyiddin Mansur Shah tahun 1650-an adalah Sultan Kedah yang pertama menghantar bunga emas. Ufti lah kepada kerajaan Siam. Dia Dok lagi. Kita tak boleh sebut ufti. Oh, tak boleh sebut. Saya tarik balik. Ufti tu macam kita Hadiah. Kita macam ufti tu maknanya kita bersetujulah bahawa kita dengan dia. Kita tak sebut ufti, kita sebut sebagai bunga emas tu sebagai tanda persahabatan. Itu kita kena cakap perspektif kita. Kalau orang luar dia kata ufti lah. Okay. So Sultan Muhyiddin ni adalah sultan pertama yang menghantar bunga emas. Kenapa dia hantar bunga emas? Masa tu Siam dalam Ayutthaya, dalam zaman keemasan, peak of power, yang mana dia sedang memperluaskan kuasa. So macam mana Kedah nak survive? Siam ni sebenarnya kalau kita baca betul-betul sejarah dia, Siam ni dia tak mahu serang Kedah. Dia tak mahu serang dengan Melayu. Pasal jauh. Bangkok nak main sini, kalau naik terbang pada KL pun dah habis jam lebih. Kalau naik kereta, saya rasa 12 jam kot, 10-11 jam lah kalau kita berhenti kan. Kalau jalan kaki dulu kan, lagi jauh. So macam mana dia nak takbir sebuah negeri yang begitu jauh? Sebab tu Siam ni kalau boleh dia nak elak konflik berperang dengan kita. Tapi bila masuk satu kaum lain dalam sistem monarki Siam tu, yang eager for power, yang sangat berkendakkan kuasa, maka muncullah negara Nakhon Sitamarat tu. Negeri Seri Dharma Raja. Okay. So Nakhon tu mula diambil alih oleh satu kuasa lain, bukan daripada kaum Siam sendiri. Yang kalau saya sebut tu memang sensitif lah kan. Dan mereka ni yang mula meluaskan kuasa. Okay. Tapi kalau kita baca dalam kalender Naksat ataupun satu kajian daripada Genocide Society, sebut bahawa tahun 1230 Kedah dah hantar bunga emas. Kedah disebut sebagai
Kalau kalender lunar tu kan dia menatang kan. Aha. So Kedah ni ditanda sebagai naga ataupun ulat besar. Sebab tu saya pun tak tahulah kenapa Kedah ni dianggap begitu power. Okey. Tapi kalau kita nak sebut perang, kalau kita baca dalam Hikayat Merumah Wangsa pun, perang yang berlaku bukan di antara Siam dengan Kedah, tapi Siam dengan Burma. Siam dengan Burma. Itu satu kuasa lain pula. Okey, yang kita selalu terlepas pandang. Okey. So kalau betul-betul perang yang kita nampak adalah 1821. Yang tu betul-betul nampak. Tu dengan Siam. Tapi sebelum tu kita perang dengan Bugis. Sebelum tu kita perang dengan Aceh. So Siam tu dia tak berperang tau. Dia main masa yang last tu, part yang last. Dia more tu macam opportunist lah. Bila tengok Kedah dah start jatuh, dia masuk. Dia pandai ambil peluang. Dia macam itulah pokok Sewil tu kan. Sewil tu kan. Dia sebut Sewil lah. Sewil lah. Dia bila tengok orang Islam tu lemah, dia mula ambil peluang lah. Itu yang berlaku kat Kedah. So Kedah ni hanya kalau betul-betul daripada research saya buat, kalau directly perang dengan Siam, kita hanya perang lebih kurang 2 atau 3 kali. Tapi dengan kuasa-kuasa sama-sama kita sendiri tu banyak. Itu lah lebih kurang lah. Menarik perspektif ni. Kalau kita tengok lah yang tadi ni tajuk perang-perang ni mungkin dah 2-3 kali kan. Apakah perang yang paling epik kali? Maksud epik tu maksudnya yang paling penuh tragis, penuh sejarah lah yang mungkin tak diceritakan. Macam tadi pun kita sebut tadi ni, sebelum 2010 tak pernah duk sembang langsung tajuk tentang perang di Kedah dan sebagainya. Jadi nak tanya jugalah, apa perang yang paling epik, yang paling bersejarah, penuh tragis dan yang tak diceritakan lah dalam mainstream. Atau kalau tengok sampai hari ni pun masih tak diceritakan. Tajuk tu mungkin orang Kedah je lah yang dengar. Saban hari kita mula mendengarnya lah. Kau boleh kongsi sikit bagi untuk pengetahuan kawan-kawan kita lah. Okay, saya sebut lah sejarah perang di Kedah ni sangat susah kita nak cari satu bacaan. Okay, seolah-olah orang Kedah ni tak menderita. Orang Kedah ni macam happy je. Belok kot duduk kena kopi, duduk lepak kedai kopi, duduk sembah aku, mohon aku, tu balik. Macam tak ada perang apa. Macam tak ada apa. Pagi-pagi pergi subuh, pergi benang. Balik minum kopi. Lepas tu duduk pick up masakan. Kedah ni paling banyak lah masakan tradisional kan. Soalan macam orang Kedah ni macam santai, macam hidup tak ada masalah kan. Okey. Tapi kalau kita nak sebut perang yang ini saya punya research lah Ada 2 perang lah kita perang dengan Aceh. Ni perang yang tak pernah disebut langsung. Ada dalam, bukanlah tak pernah disebut langsung. Maksud saya tu dia tak mainstream. Kita pernah berperang dengan Aceh. 7,000 orang Kedah ditangkap. Dibawa ke Aceh, kemudiannya mati akibat kelaparan dan malaria. Pada masa tu 7,000 no. 7,000. Termasuklah Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman Marok Aceh. Tapi selepas pada tu kita dapat bantuan daripada Aceh juga kan? Pernah dapat bantuan. Itu 200 tahun kemudian lah. 200 tahun kemudian. Kira dah lupa. 200 sebelum tu pernah berperang kita Aceh. pernah perang. 7,000 orang no. 7,000 orang. Kota Seputih. Kota Seputih. Sebab tu dia kita dulu saya duduk menung kenapa Allah Ta'ala ni pelihara kota Palmyra. Sedangkan tamadun-tamadun yang lain tu runtuh, dah hilang tanpa jejak. Lama saya menung. Rupanya Allah simpan setiap kota tempat-tempat sejarah ni untuk menunjukkan satu benda kat kita yang patut kita belajar. Kenapa Allah Ta'ala simpan kan? Dan kan atas kuasa dia boleh je nak hapuskan Kota Seputih sebagai contoh. Atas kuasa dia juga dia boleh tenggelamkan Kota Gula Kedah. Tapi pasal apa Allah Ta'ala masih lagi simpan benda tu? Simpan sikit benda kita. Pasal apa nak bagi tengok juga. Pasal apa simpan juga orang Israel kat kita. Sebut piah no. Tak apalah depan nanti bawa potong. Tak kena ban. Pasal apa Allah Ta'ala simpan lagi orang Israel? Dia mesti ada satu benda yang boleh kita belajar pada benda tu. Tapi adakah manusia mengambil pengajaran daripada benda-benda macam tu? Kebanyakan manusia dia lupa. Apabila dia mati, Allah Ta'ala kata apabila dia mati, dihidupkan semula. Dia tak belajar apa benda tu. Apa yang dia tanya adalah, aku nak buat apa? Macam mana aku nak hidup pula lepas ni? Apa aku nak makan? Tapi dia tak ambil pengajaran. Sebab tu, kalau kita nak cerita pasal perang, tadi saya sebut pasal perang Aceh, pasal Kota Seputih. Saya kaji benda tu pasal selalu disebut satu nama Agustin Ibeliu. Tapi tak ada satu research yang betul-betul mendalam.
Saya pun cari-cari, saya jumpa. Rupanya dekat Indonesia, nama Agustini Bellew ni sangat famous. Dan ada 21 pelayar ataupun pedagang yang mai ke Indonesia. Okey. Kedah ni kita ada pelabuhan. Kita ada banyak pelabuhan. Takkan orang Perancis ni tak mai singgah Kedah? Mesti main. Mesti mai kan? So bila saya buat research apa semua, ada 7 pelayar Perancis yang biasa mai berdagang di Kedah. Dan salah satunya adalah Agustini Bellew yang berdagang masa tu komoditi yang sangat mahal lah tahun 1620 1630 adalah lada hitam. Lada hitam. Okey. Lada hitam So dalam catatan Agustini Bellew ni saya misi email dekat library Perancis, saya bagi tahu kat depa saya nak buat translation apa semua, saya dapat kebenaran dan saya hasilkan sebuah buku lah. Okey. So bila saya baca catatan tu, tuan bayang tengok dia kata Kedah ni penanaman yang paling banyak lada hitam adalah di Pulau Lada, sedikit di Langkawi dan paling banyak sekali di Kubang Pasu. Kubang Pasu. Lepas ni kena jadi bandar lada, dia tak boleh jadi bandar ilmu dah. Tanam lada balik kita. Dah jauh dari sini. Bukan Bukit Lada tak tu? Dah. Okey, tempat yang paling banyak. Okey. So orang Kedah sekali raut lada hitam tak sak mana dah. Dia lalu ya. Lalu. Okey, sekali raut 500 tan. Tu dia. Bayang macam mana dia raut? Bukan sawit, lada. Maknanya ada satu teknologi di Kedah ni yang kita biasa guna untuk mempercepatkan proses pengambilan lada hitam tu yang hilang. Tak diwarisi kepada kita. Sampai hari ni. Nampak tak teknologi tu? Bila mana berlaku perang, macam kita cerita lah bila Syedina Osman nak buat Mashaf Quran tu kan. Kenapa dia buat Mashaf Quran tu? Pasal sahabat-sahabat ni ramai dah mati. Okay, sama juga Kedah. Tapi kita ni, masalah dia, kita tak anggap benda tu penting. Okay? Kita baik lah teknologi ni habis lah. Sedap orang Kedah tak pernah tahu kata Kedah pernah jadi pengeksport lada paling besar. Okey, dan lada hitam Kedah. Lada hitam Kedah ni adalah lada hitam yang terbaik di seluruh Asia Tenggara. Bukan saya kata. Agustini Bellew. Dia kata lada hitam yang ambil di Aceh tu, dia ada pasiak. Sebab tu orang putih dia tak mau. Dia kata kecoh. Orang Aceh ni kecoh. Dan selalu kita baca sejarah, Kepulauan Rempah tu di Ternate Maluku dan ni kan. Selalu disebutlah Kepulauan Rempah. Macam famous lah. Sedangkan kalau kita lalu ikut sejarah, lalu ikut laluan laut, dia mesti main Kedah. Pasal kapal dia tak boleh pergi terus ke Sumatera. Dia mesti lalu Kedah. Baru dia boleh pergi ke Ambon Maluku tu, yang terletak di belah sana, dekat Papua New Guinea tu. Pulau-pulau kecil tu kan. Okay. So kerana pertikaian tu, jadi Sultan Iskandar Muda ni ada banyak faktor lah. Katanya Aceh ni Syiah, Kedah tu masa tak boleh sunnah jemaah, berlaku pergaduhan agama lah. Okay. Tapi saya lihat dari perspektif ekonomi lah. Sebab kalau kita ikut pandangan-pandangan contohlah Karl Marx sejarah digerakkan, ekonomi yang menggerakkan sejarah. So tak ada satu negara nak berperang kerana konflik agama semata-mata. Kalau kita tengok perang salib tu bukan pasal agama sangat. Agama tu sekadar melindungi saja. Sekadar menjadi kain cadat lah nak tutup satu kesalahan yang lain. Tapi yang menggerakkan peperangan tu adalah ekonomi. So bila Sultan dapat tahu Sultan Iskandar Aceh, dia main dia bakar habis. Dia bakar habis apa yang ada dekat Kubang Pasu ni, kat Langkawi, Pulau Lada. Pulau Lada tahu mana? Tak tahu. Pulau Lada hari ni kita kenali sebagai Pulau Singa Besar. Oh, dekat Langkawi lah. Dulu Pulau Lada situ. Nama dia Pulau Lada. Dan rekod dia, nama Pulau Lada ni masih terpakai sampai tahun 1949. Bila mereka, nama Pulau Lada tu hilang. Ditukar kepada Pulau Sungai Besar. Jadi saya haraplah kot lah boleh siapa-siapa ubah balik nama ni kan. Sebab, contohlah nama Ku Abdul Muhyi bin Ku Abdul Hamid. Tiba-tiba orang panggil nama Ku Abdul Hamid bin Ku Muhyi. Terbalik. Sejarah siapa ni? Betul. Tu kepentingan kita dapatkan balik nama-nama lama ni, nama-nama yang betul. Pasal setiap nama tu dia ada sejarah dia yang sendiri. Kita tak boleh tukar nama suka-suka tanpa ada satu point. Okay, itu baru cerita pasal lada hitam. Baru-baru ni kecoh pasal gajah. Betul. Saya pun BH panggil temu ramah apa semualah. Saya bagi tahulah dalam soal abang, saya kata
Sebab saya buat research lama. Kan? Saya kata Gunung Rayang ni nama dia bukan Gunung Rayang. Nama dia Bukit Gajah. Bukit Gajah. Nama yang sebenar dalam rekod 1776 masa Perancis Selat Mai tu, dia dah marking kata Bukit Gajah. Kenapa nama dia Bukit Gajah? Selain daripada lada hitam, Kedah menjadi pengeksport gajah terbesar Betul. di Semenanjung. Dan benda ni pun tak ada orang buat research. Jadi gajah-gajah ni ambil di mana? Ambil Setui, ambil bla-bla, atas lagi Krabi dan sebagainya. Dan seorang Perancis pernah jumpa tulang mammoth di Gunung Jerai. Oh, tu. 1772 tak salah saya. Poster tu keluar. Dia kata this is not elephant, this is mammoth. Mammoth ni gajah yang dia zaman Gajah dinosaur kan. bulu lebat, bulu tebal tu. Bayangkan Kedah ni ada benda tu. Tapi macam mana kita nak glorify? Glorify ni macam mana kita nak mengagungkan benda ni? Kalau kita nak sebut dulu kita the great Kedah. Kita nak pergi ke arah the greater kan. So kita kena faham yang great ni apa dulu. Baru kita boleh pergi jadi greater. Greater tu. Kalau kita tak faham yang belakang, macam mana kita nak tengok yang depan? Kan? Orang kata kat saya, alah kaji sejarah kenapa? Saya nak beritahu, Albert Einstein. Dia kira makhluk boleh pandai lah orang kata. No? If you want to see the future, you must look at the past. Kalau kamu nak tengok Masa depan, tengok masa lepas, masa silam. tu kata Einstein. Okay. Tu selingan-selingan lah no. Okay, bila perang nak bakar, habis. Kedah pun jatuh. Tapi Kedah mampu survive tak? Dalam keadaan yang teruk. Tiba-tiba Allah Ta'ala ganti pula benda lain. PJ Timur. Naknya Kedah ni, tu saya kata dia ada satu luck yang orang lain tak ada. Azam pertama berkumandang di alam Melayu ni di Semenanjung Betul. Azam pertama dikumandangkan di Kedah. Sultan pertama ataupun raja pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Kedah. Tempat syahid, kena nak cerita tempat syahid ni. Kita duk cerita perang-perang, kita baca sejarah perang apa Melaka lah apa semua kan. Tempat syahid yang Allah Ta'ala simpan sampai hari ni untuk kita pergi tengok, untuk kita rasa, untuk kita bertawasul, Kuala Kedah. Tak payah pergi Palestin. Kalau nak bertawasul, kalau nak rasa apa itu perang syahid, kalau nak rasa apa itu percikan darah secara gaib, apa yang kita kalau kita nak apa, tak payah kita faham perjuangan Palestin tu semata-mata hanya perjuangan Palestin tu saja untuk kita cerita bab syahid. Saya bukan nak nafi perjuangan ni apa, tapi kalau kita nak tengok perspektif Kedah ni, Allah Ta'ala dah simpan dah kita. Maksudnya kita pun pernah lalu. Kita melalui zaman tu. Kita pernah lalu apa yang Palestin lalu hari ni. Jadi sebab tu bila kita tengok Palestin tu, orang Kedah ni dia marah. Pasal kita ada Dalam jiwa kita. dalam jiwa kita, genetik tu dah ada. Sebab tu kita selalu nak panas, kita kahak, kasak, cakap dengan orang pun lebih kurang. Bukanlah kata kurang, tapi kita rasa tak boleh. Orang kata orang Kedah ni jiwa perang. Jawab apa? Jiwa perang. Okey, tu yang syahid. Kita nak tempat syahid tu. Sebab Allah Ta'ala kata, sungguhnya orang syahid itu mati di mata kamu, tapi tak mati di mata aku. Maknanya mereka tu hidup. Tapi macam mana kita nak contact dengan mereka? Perlu ke kita? Itulah, macam-macam amalan lah no. Tu kita pergi segmen lain lagi tu. Banyak lagi. So kalau nak cerita perang yang epik, yang paling dekat dengan kita ni ialah Perang Kedah Siam. Perang Kedah Siam. Kalau nak cerita perang yang tak sebut lagi, Perang Kedah Aceh. Hari ni baru saya dengar. Kedah Siam tu duduk biasa dengar dah. Kedah Aceh ni tadi baru dengar. Paling dekat dengan kita Kedah Siam. Sebab dia 200-300 tahun tu. Sebab yang Perang Kedah Aceh tu 1620. So dia macam dah jauh sangat. Generasi tu pun dah berapa generasi kan. Dah habis dah. Cuma masa perang tu disebut Sultan Aceh tu dia penggal kepala Sultan Kedah. Allahu Akbar. Pasal dia geram. Sultan Aceh pada masa tu. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Tapi dalam antara salah sila sebut Sultan ni sakit sebab. Sebab ni tu orang sebut hari ni anxiety. Dulu kita panggil sebab. Penyakit anxiety, duk fikir nak buat macam mana, aku nak balik Kedah apa semua kan. Lepas pak.
potong kepala, 7,000 mati. Tapi sebelum nak berlaku perang tu, Kedah ni terkena penyakit hawak. Urat gajah tu, dia mula kena kat pendatang, dia mula kena pada orang. So Aceh dapat peluang masuk. Oh. Itu lah jalan-jalan untuk mereka dapat masuk. Sama juga perang Kedah Siam. Sebelum nak jadi perang Kedah Siam tu, jadi malaria. Kan masa Covid itu diperceritakan setiap 100 tahun akan berlaku penyakit kan. 1821 tu memang malaria. Habis semua pakai cerit. Siam masuk. Bila dia masuk Raja Siam, saya cerita selingan tu. Raja Ligok ni serang. Serang bakar semua, dia minum ayak dekat Kedah. Dengan dia cerit. Dia pun mati cerit. Oh. Kalau kata nak cerita tentang, saya biasa tengok lah, biasa ikut Tuan Herman kita punya live, dan juga daripada streaming dan juga casting daripada, ada juga recording daripada kawan-kawan yang lain. Menarik kalau cerita tentang Kedah Siam saja pun, penceritaan perjalanan perang tu pun sangat panjang dan sangat penuh muhasabah lah. Kita sebagai generasi baru, rakyat baru di negeri Kedah ni, kita mungkinlah generasi kita yang dah ke berapa belas dah daripada era zaman tu. Sebab kalau kita nak baca, kita paling dekat dengan perjuangan kemerdekaan negara pun, kita dah 3 generasi. Kurang-kurangnya Tok Wan kita yang lahir zaman merdeka, lahir tahun 57, tahun ni dia jadi Tok Wan lah. Kan ada anak cucu cicit dan sebagainya. Nak kata kita kalau nak sampai ke 200, kita patah balik tambah lagi 500, 700, mungkin pergi ke banyak ke lah kan. Berbelah-belah generasi, mungkin puluhan generasi yang kita dapat rasa lah benda tu sebagai muhasabah. Sebenarnya Kedah ni melalui proses perjuangan yang sangat panjang, yang mana mungkin hari ni kita dapat tengok sikit sebahagiannya tu di negara-negara lain. Saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza dan sebagainya, yang mana mereka itu berada dalam perang era moden. Perang era moden pada masa hari ini, negara-negara sistem dunia telah dibentuk kan, menyebabkan itulah cabaran-cabaran mereka pada hari ini. Kalau kita patah balik ikut kata kita sebut sirah Melayu lah kan, penuh kisah tragis, penuh muhasabah yang sepatutnya lah kita sebagai generasi anak-anak muda ni memang sangat kena ambil iktibar dan sangat belajar. Sebab apa? Saya biasa tengok juga bila cerita tentang, tadi sebut tentang Tuan sebut tentang Gua Kebau kan, Kota Si Putih. Tentu saja pun kalau kita cerita dan kata olah tajuk Gua Kebau dengan Kota Si Putih tu saja pun penuh sejarah dan penuh muhasabah. Pernah dijadikan pusat latihan komando elit Kedah yang pada masa tu depa ni lah yang di bawah siapa nama? Tengku Anum, di bawah Tengku Anum, yang menjalankan misi untuk merampas mula balik lah Kedah daripada Siam. Pada masa tu, yang kalau kita baca, hari ni kita dah rasa ni, inilah Brigade Al-Qassam pada masa tu. Mungkinlah kan. Allah Alam. Tapi nak kata kita Kedah melalui fasa dan juga proses tu. Yang mana pada hari ni kita kena ambil iktibar. Kena sangat-sangat ambil iktibar supaya benda tu jadi kekuatan kita. Boleh ikut saya kata tu dah. Kita ni kalau nak cerita tajuk sejarah ni, panjang lagi. Kalau lah kata kita malam ni, kita minta technical crew kita ni sediakan whiteboard ni, tak balik malam ni, last sampai subuh kan. Tuan Herman kita ni kalau dia bagi whiteboard kat dia, siap. Saya tak ada cakap dah, dia cakap seorang. Banyak yang mungkin lah insyaAllah lepas pada ni, kalau mana sahabat-sahabat yang berminat boleh ikut TikTok juga, Facebook. TikTok banyak paling aktif noh. Muhammad Herman Roslan, nama TikTok tu. Live selalu kat live kan. Jadi sebahagian lah daripada yang mungkin kita boleh belajar tengok, sebab kisah sejarah ni sangat penting lah. Sebab macam mana sebut tadi kan, kalau kita tak kenal sejarah kita ni, kita tak tahu identiti kita dan kita tak tahu perjuangan kita ke depan macam mana. Sebab tu umat Islam, khususnya orang Melayu kita sendirilah, dan Kedah tu sendirilah, kita kecilkan lagi zoom kita tu, dia sangat trigger lah ataupun sangat kita terkesan dengan apa yang telah berlaku dengan saudara kita di Palestin yang saya sebut tadi tu. Kita dah pernah lalu benda tu dan kita sangat menjiwai benda tu. Bahkan pada hari ni Allah Ta'ala takdirkan kata kita dah merdeka. Jadi bila kita dah merdeka, kita dah lalu fasa tu, kenapa perlu kita ambil berat kepada saudara-saudara yang belum sampai lagi masa mereka? Sebab apa? Ini adalah sebahagian perjuangan yang mungkin perjuangan tu ada peranan kita dalam tu. Tidak. Cuma hari ni kadang-kadang kita rasa sedih. Mungkin dari kalangan generasi kita ni, dianggap kata apa, yang orang Malaysia duduk pergi sana duduk kalut. Buat apa tau? Negara sana, mereka sana perang. Biar pergi mereka. Hampa tahu dah kalau hampa pergi tolong tak selesai. Apa pergi tolong pun tak boleh. Apa nak pergi buat apa?
Tu ada sebahagian suara-suara yang mula ada, yang dulu ni tak ada suara-suara ni. Kita berasa sayu, kita berasa terkilan. Sebab apa? Kalau kata kita pernah tahu lah, ataupun bisa cerita, kalau kata dulu masa perang ni, bila dicetuskan seruan jihad pada masa tu, bila Kedah berdepan dengan Siam tu, dicetuskan seruan jihad pada masa tu, seluruh negeri-negeri Melayu Nusantara ni mai bantu Kedah lawan Siam. Kau saya silap sebut lah. Ni saya dah terbalik ni, tukar orang lain jadi moderator ni. Anak mak kata saya selalu dah ikut perkembangan kisah-kisah tu. Yang nak mak kata, bila sampai seruan jihad tu, atas apa kudrat dan kemampuan kita kena turun. Kita pada hari ni, kita mampu untuk bagi sumbangan, kita bagi sumbangan. Kalau kita mampu doa, itulah sekecil-kecil usaha yang kita mampu, doa lah kan, boleh. Kita nak pergi bawa pitang tu lah tu. Jadi saya rasa kita ada masa kita mungkin dah tak banyak dah terhad lah. Jadi sebagai orang kata apa, orang yang terlibat secara langsung lah, berkecimpung dalam dunia sejarah, berkecimpung dalam kajian sejarah. Apalah Tuan Herman sendiri rasa lah kan, sebagai orang yang duduk dalam dunia ni, harapan dan juga hasrat lah kepada anak-anak muda, golongan-golongan belia Islam khususnya, golongan belia Malaysia kita pada hari ni, untuk mereka lah harapan daripada Tuan, dan juga apalah yang mungkin nak sebut sebagai cabaran akan datang yang mungkin kita kena berdepan. Silakan. Ini kira ni dah ada hujung-hujung nak landing lah. Kalau tak mau landing ni tak apa, saya nak minta teknikal tolong main whiteboard. Tapi mereka pun nak balik, aku yang lewat malah. Okey, saya pun nak sentuh jugalah pasal isu Palestin ni. Pandangkan isu Palestin ni satu benda yang tak reda sampai sekarang. Dan bila kita tengok bila bermula dengan tahun 48, sampai sekarang tak habis. Mana kata mereka dah hampir 100 tahun lah. Kita 2025, sikit-sikit lagi lah nak sampai 23 tahun lagi cukup 100 tahun. So ada macam-macam teori lah. Mungkin akan main Imam Mahdi ke apa semua tu kan. Tapi apa yang patut kita belajar lah, saya secara peribadi lah, saya minta maaf lah kalau saya cakap macam ni. Sejarah kita ni terlalu romantis. Okay? Sebab tu kita sekolah, kita tak pernah baca sejarah yang perik. So kita tak asal perik. Kita rasa biasa lah. Dan usaha-usaha pendidikan kita lebih kepada nak ikut acuan British. Dia bukan saya nak sebut segregation ataupun pengasingan. Tapi sometimes kita kena mengingatkan bahawa setiap tanah tu ada pemilik dia sendiri. Okay? Dalam sistem Malaysia ni, kita yang betul-betul nak berusaha berasimilasi. Okay? Sedangkan ada grup-grup yang tak mau. Dan hari ni bila kita tengok, selepas saya pun dah 40 lebih. Saya tinggal dalam persekolahan ni lama dah. Zaman saya tu kira zaman pelik-pelik lah orang kata. Kalau kita tengok budak-budak generasi hari ni, dia dah jadi dua grup. Satu yang masih ada lagi sifat nak mempertahankan agama bangsa dan agama dan bangsa. Satu lagi pergi kepada grup yang tak kisahlah, kita boleh duduk sekali. Hang tak faham agama, boleh pergi pakai pakaian orang lain. Sedangkan Nabi kata jangan kamu menyerupai kaum lain. Betul. Tapi mereka dah pergi dah kat arah tu. So sistem pendidikan kita tu lebih kepada barat. Dia tak ada check and balance. Kita hanya harap satu subjek pendidikan Islam. Lepas tu kita harap petang lah mengaji kafir. Sedangkan pembentukan sasiah tu yang sebenarnya bermula pada umur 13 tahun tu. Yang kecil ni kita tanam saja. Tapi pokok berkembang masa dia umur 13. Masa tu kita nak bajar dia, kita nak potong ranti-ranti yang tak bagus. Sama juga dalam isu sejarah. Kalau kita tengok, kenapa Melaka dipilih sebagai satu pusat yang menyatukan orang Melayu? Dan akhirnya benda ni efek kepada politik. Okay? Sebab Kedah dia tak, sebab Melaka dia tak ada sultan. Okay? So boleh senang cerita, senang nak kita nak buat romantis. Kita nak
cerita bahawa orang Melayu ni semua yang bagus-bagus. Bukanlah bagus mana pun. Maksudnya dalam penceritaan tu taklah digambarkan orang Melayu ni power apa semua. Tapi kita ni dibawa ke satu segmen, kita duduk atas angin macam alik macam cerita hantu kan, hikayat kan. So kita syok macam santai, hidup kita santai. Tapi in reality, bila kita deep down under the sea lah orang kata, kita masuk ke lautan lebih dalam sikit, orang kita nampak orang Melayu ni sebenarnya masuk banyak masalah. Jadi kerana kita tak ada satu cara mekanisme, macam mana kita nak ubat benda tu? Orang sakit kena pergi ubat. Okey. Sebelum sakit, orang kata macam mana, orang kata sediakan payung sebelum hujan. Mencegah lebih baik lebih baik daripada mengubati. Tapi kita tak tahu masalah punca tu, macam mana kita nak cegah. So efek dia ialah bila kita tak belajar sejarah yang perik-perik ni, so kita takkan rasa kesusahan dulu. Betul. Sebab untuk memahami benda yang susah ni, sewaktu kecil tu lah. Macam orang tua-tua kita cerita lah. Dulu Tok Wan hang lagu ni, lagu tu susah. Nak bawa hang pergi sekolah kena gadai tanah, kena jual apa bendang dan sebagainya. So benda tu kalau hari-hari cerita, kita rasa aku kena buat satu, aku kena perbaik lah hidup aku. So sama juga dengan bangsa. Sebab bangsa ni dia bermula dengan keluarga. Daripada keluarga tu baru terbentuknya bangsa. So kalau keluarga tu tak faham, ataupun bangsa tu sendiri dia tak faham sejarah keperitan yang berlaku pada bangsa dia, macam mana dia nak ubah? Yang ni kita kena tengok lah. Ni harapan saya lah. Macam sejarah Kedah macam saya sebut tadi, kenapa dia pilih Melaka? Kalau pilih Kedah negeri yang tua. Saya sebut awal-awal negeri yang tua. Tapi kenapa dia pilih Melaka? Kalau dia pilih Kedah, adakah orang Melayu daripada negeri lain nak bersetuju? Contoh orang Pahang ada sultan. Takkan orang Pahang nak kata Kedah power? Kami pun ada sultan. So pilih satu negeri yang tak ada. Kenapa tak dia pilih Pulau Pinang? Kenapa dia pilih Melaka? Pasal British main mula-mula ambil Melaka. Orang ambil Penang. Betul. So sebenarnya sejarah, saya pun tak maulah panjang-panjang kan. Cakap panjang-panjang kita tak nak model pula dah memang. Harapan saya lah kepada beliau, terutamanya golongan beliau. Saya zaman beliau saya rebel. Saya memang lawan sistem yang tak adil ni. Okey, saya memang lawan habis-habis lah. Betul orang Kedah. Betul orang Kedah kan. Tapi kepada khususnya beliau lah Lord Curzon pernah kata kalau nak bunuh pokok, racunlah akarnya. Kalau nak bunuh bangsa, bunuhlah sejarahnya. Racunlah sejarahnya. Sekarang ni kita ada AI, kita ada macam-macam teknologi. Dan disebut bahawa generasi hari ni dia tak tahu dah nak tengok yang mana baik, mana buruk. Dia percaya pada satu sumber dan dia pegang terus. Ini satu benda yang bahaya. So untuk golongan beliau yang masih ada kesedaran, khususnya dalam nak mengangkat semula sejarah, bukan kata sejarah Kedah sebab bila kita sebut Kedah tu dia negeri. Tapi dia melibatkan Melayu pasal in the end apa pun berlaku, cubit paha kanan paha kiri terasa. Macam mana perang Kedah Siam berlaku atas suruhan ulama, atas suruhan Syekh Ahmad Al-Albani, Syekh Daud Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani, Arsyad Al-Banjari dengan Daud Fatani. Ni orang Banjar, orang petani dengan orang Palembang. Tak ada kaitan langsung orang Kedah. Tapi depa seru, depa kata mailah wahai orang Muslim, kaum Islam, wahai muslimin, datanglah kamu ke Kedah kerana negeri ini sedang dalam bahaya. Andai kata jatuhnya negeri ini seperti mana jatuhnya Patani, maka kamu semua akan menjadi orang kafir. Maka kamu semua akan menjadi orang-orang Buddha. Mailah. Bayangkan 3 orang yang tak ada kaitan ni boleh seru dan berjaya mengumpulkan lebih kurang 30,000 orang. Yang mai bukan ada telefon, bukan ada walkie-talkie, tapi mai sekoyong-koyong dengan tekadnya bahawa aku mai ni nak perang, nak mempertahankan negeri yang bukan negeri aku pun. Siti Medan Jihad. Oi, kau yang merebang macam nak sambung lagi. Pergi ke negeri yang tak ada kaitan dengan aku. Negeri ni Kedah ni aku tak ada kaitan. Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Arsyad Al-Banjari. Orang banyak Kalimantan.
Syekh Abdul Al-Fatani, orang Patani, negeri dah jatuh. Syekh Samad Falimbani, orang Palembang, Sumatera. Tak ada kaitan langsung dengan kita. Tapi kenapa mereka menyeru? Kerana kalau jatuhnya negeri ini, maka jatuhlah umat Islam. Sama juga dengan, kalau nak kait dengan Palestin ni. Kalau jatuhnya Gaza, siapa nak mempertahankan Aqsa? Kerana kita membayangkan bahawa Aqsa itu adalah benteng pertama umat Islam. Kita ni berlapis-lapis ni nak pergi ni. Bawa kata ulama' dan cerita Perang Kedah Siam. Saya duk campur habis dengan Tok Guru. Mereka kata kat saya, hantar pasal apa Perang Kedah Siam ni tak habis. Pasal ulama' ni dah sebut, Tok Guru kata, Perang Kedah Siam ni macam sah pertama, mati sah pertama ni. Sah kedua, sambung. 21 tahun. Kita perang ni dengan Siam 21 tahun. 21 tu. Bukan pendek tuan. Lama. Tapi kalau nak kira lama lagi lah Siam. Lama lagi lah Palestin. 77 tahun. Tapi kita 21 tahun kita berperang tu, bayang dengan tak ada apa. Betul-betul jihad fi sabilillah. Macam mana mereka boleh mobilize, kumpulkan satu tempat dan belayak pihak Muhammad dan halau. Kalau nak ikut-ikut tu kalah. Kalau generasi Teski Anglophile, kat Kedah ni ada tahu grup-grup Anglophile. Dia kata duk cerita apa cerita Perang Kedah Siam. Cerita orang kalah. Saya panas. Saya kata kalau tok nenek aku tak perang, hang tak duk tang ni. Kalau tok nenek aku tak berjalan 3,000 kilometer, hang pun tak boleh makan nasi hari ni. Betul. Kalau tok nenek aku tak serahkan nyawa, tak berdarah putih kepala, tok nenek hang pun tak boleh duduk tang ni. Hang pun tak beranak pinak tang ni. Tapi atas dasar depa lillahi ta'ala depa tu, kerana jihad depa, itikad depa kerana Allah, kerana nak mempertahankan tanah air, depa tak tahu langsung ni apa benda ni. Negeri Kedah ni bukan negeri depa. Tapi depa mai dengan itikad kata aku nak pertahankan negeri ni kerana ini adalah tempat berkumpulnya segala ulama setelah jatuhnya Patani. Kalau depa tak tahan, siapa nak tahan? Orang Kedah dah tak ada dah. Kalau baca sejarah betul-betul, orang Kedah majoritinya yang duduk di tepi laut. 16,000 orang dah berundur ke seberang perai. Sebelum dipanggil balik tu. Langkawi, Padang Jarak, Padang Tekong. Tak ada siapa nak pergi perang. Tinggallah kerabat-kerabat Kedah ni. Tentara Kedah betul-betul ada 3,000 saja tuan. Kalau kita nak baca beri Al-Qassam, kalau lebih kurang macam tu lah. 3,000 ni nak pergi lawan dengan 100,000 macam mana? Macam itulah cerita dia sejarah ni. Kita kena ambil ibrah. Jangan kata, mereka pergi tu buat apa? Benda tak selesai. Mungkin hari ni tak selesai. Perang 21 tahun tu, 4 kali perang. Tak selesai. Dan akhirnya bila masuk, Allah Ta'ala ubah ni, kita kena balik pada Allah Ta'ala, kena yakin. Tu macam tuan kata tadi, kita dah perang-perang dah. Kita usaha batak makanan dah. Lain hati kita dah doa. Doa yang tak boleh putih. Lain kali Allah Ta'ala ni, gerakkan hati orang putih ni, contoh perang Kedah Siam. Gerakkan hati British. Dia kata kalau hang serang lagi sekali, bagi amaran kat Siam, kalau hang serang Kedah lagi sekali, kami akan perang dengan hang. Sebelum ni British ni dia siap pada Siam. Bolehkah kita kata contoh ni kita kata kuasa Allah Taala. Tiba-tiba satu hari ni Amerika dia set orang Islam. Tak ada yang mustahil. Okay. Kalau Allah kata jadi. Sebab hati yang membolak-balikkan hati tu Allah. Tiba-tiba Allah kata, Amerika hang masuk pula set Palestin. Sebab ada satu surah, ada satu ayat. Tentara Rom dari timur yang akan datang membantu orang Islam. Rom tu orang putih. Siapa orang putih tu? Tapi sementara nak sampai datangnya orang putih tu, usaha. Macam tu juga kita di Kedah dulu ni. Kalau tak kerana seluruh orang Melayu yang mai daripada seluruh alam ni, yang paling jauh tu Filipina, orang Sulu. Baru kita perang dia pun. Menyeberang punya jauh tu, seberang dari sana mai sini. Belah sana mai. Bayang punya jauh mai nak tolong kita. Yang heran macam mana seruat tu sampai dekat depa. Macam mana depa create. Jadi jangan kata kita ni, jangan kata kita tak ada apa lah. So pada belia-belia yang mungkin mendengar lah, khususnya orang generasi muda. Sebelum ni mereka kata Sultan Kedah ni tak melawan. Sultan-Sultan Melayu ni duduk selesa. Tak pernah berperang. Sultan kita semua perang. Semua kadang-kadang tu tak tercatat dalam sejarah. Saya sebut tadi. Ada sultan yang kena pengai. Dulu siapa pun tak tahu. Tak tahu. Banyak yang tak tahu. Sebab apa? Tak ada orang research. Bila dah ada research, baru tahu, pada ada sultan yang mati.
So untuk golongan-golongan belia hari ni, terutamanya generasi anak saya lah. Sebab anak saya pun umur 18 yang paling tua. Dan dia pun selalu kata, ya tak minat lah sejarah ya, bosan. Dia kata boring lah sejarah ni. Allah cerita setahun-tahun lah apalah. Tu atas. Dia berbalik pada cikgu lah. Saya dapat cikgu yang suka bercerita macam saya. Saya ikut mereka lah. Dia pandai elaborate. Dapat cikgu yang ikut buku mampu Sejarah ni satu benda. Mula-mula sejarah. Kemudian jadi legenda. Daripada legenda tu menjadi mitos. Itu dia punya perjalanan satu-satu kisah tu lah. So sejarah tu dia kena jadi legenda. Kena cerita dalam bentuk legenda baru dia boleh menarik minat orang. So yang itulah lebih kurang. Alhamdulillah, terima kasih. Banyaklah kita ucapkan kepada Tuan Herman kita atas kupasan yang sangat menarik. Kalau ikut saya tak puas hati lagi ni. Saya tak puas hati. Panjang cerita sejarah Kedah ni. Cumanya masalah kita dibatasi masa. InsyaAllah lah media-media lain, platform-platform yang lain mungkin selepas ni akan ada siri-siri yang mana mungkin kalau lah platform podcast Suara Kedah tak dapat nak siarkan pun mungkin lah. Tuan-tuan jugalah sahabat-sahabat yang mana berminat nak cerita, mendengar atau mengikuti pengkisah sejarah ni boleh tengok lah daripada media sosial Tuan Herman kita sendiri lah. Boleh tengok kupasan, banyak lah diceritakan. Kalau cerita tentang sejarah ni mesti tak habis. Panjang lagi kisah dia. Ambil lah iktibar. Bukan kita nak cerita berapa banyak cerita yang kita boleh bawa. Yang penting adalah berapa banyak ibrah ataupun muhasabah yang kita boleh ambil, pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah-kisah ni, supaya itulah menjadi panduan kita untuk mempertahankan kedaulatan tanah air kita sendiri pada hari ini dan juga bersama-sama jugalah mempertahankan, mendaulatkan tanah air dan juga syiar umat Islam itu sendiri. Dan juga ini jugalah sebahagian daripada panduan bila kita sebut tentang Kedah lah hari ini, pada bila kita sebut tentang to become the greater Kedah ni, great yang dulu tu kita kena menjiwai dulu. InsyaAllah kita akan sampai pada satu fasa greater Kedah yang mana kita impikan lah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan panel kita pada malam ni atas kesediaan meluangkan masa bersama kita pada malam ni. Stay tune. Jangan lupa terima kasih jugalah saya ucapkan kepada seluruh peminat dan juga penonton dan pendengar yang mengikuti tanpa jemu podcast Suara Kedah kita, terutama sekali khususnya pada siri yang kali inilah. Tajuk yang sangat menarik, perkisahan tentang sejarah negeri Kedah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.